dia tak pernah berundur dalam tempoh dia tak pernah menang. Dia tak pernah menang berarti dia duduk begitu lama. 20 tahun dia duduk, 75 sampai 1955, 75. Sama tahun dia duduk di Afghanistan. Dia duduk daripada 2022, daripada 2002 dia berundur pada 2022. Saya jelaskan pada tuan-tuan, di Vietnam apabila Amerika tak menang perang ni dan dia menipu rakyat dia dengan mengatakan dia menang dalam perang Vietnam. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, apabila Presiden Amerika yang bertanding dalam tempoh ni, mana-mana presiden yang tidak menamatkan perang Vietnam akan kalah dalam pilihan raya. Ini dialami oleh Nixon. Dan dalam tempoh perang Vietnam ni juga berlaku kebangkitan negara-negara Arab menyerang Israel, iaitu pada tahun 67 dan pada tahun 73. Jadi Amerika pada waktu tersebut berada dalam keadaan lebih takut pengembangan komunis berbanding mempertahankan Israel. Di Vietnam ni tuan-tuan, apabila Amerika melancarkan perang, pembunuhan dan juga segala kezaliman di Vietnam, dia mengambil keputusan untuk keluar daripada Vietnam. Kerana biaya perang Vietnam yang sangat besar, kerajaan-kerajaan yang mana melancarkan, mana-mana presiden yang tak menghentikan perang Vietnam mengalami kegoyangan pilihan raya, maka Amerika membuat keputusan untuk meninggalkan Vietnam. Tidak ada sejarah orang meninggalkan negara yang dia nak tinggalkan dengan keadaan ini. Melainkan Amerika melakukannya dengan memusnahkan Vietnam sebelum dia tinggalkan. Di mana mereka melancarkan bom kimia Agent Orange. Apa itu Agent Orange? Mana-mana orang yang tersedut gas ini akan melahirkan keturunan yang cacat. Dan sampai hari ini Vietnam masih lagi melahirkan keturunan yang cacat walaupun Amerika telah berundur sejak tahun 75. 50 tahun keturunan cacat disebabkan Agent Orange bom kimia Amerika masih lagi dideritai oleh rakyat Vietnam, terutama orang Vietnam yang berada di Vietnam Utara sebelum terbentuknya Vietnam Tunggal. Dan dalam tahun mereka melakukan kekejaman perang dan skandal perang Vietnam ni telah menjadi perdebatan yang besar di Amerika. Kerana Amerika ada rakyat yang bertamadun tetapi politiknya sangat kejam. Di mana pelaksanaan Agent Orange yang menjadikan tuan-tuan lihat, kalau tuan-tuan lihat Agent Orange documentary ataupun Agent Orange Vietnam, tuan-tuan akan dapat lihat kanak-kanak dilahirkan dengan tanpa tangan, tanpa jari. Kerana Agent Orange ini adalah agent yang merosakkan sel stem. Mana anak-anak yang lahir daripada bapa yang tak tahu dia telah keracunan Agent Orange. Orang sihat ketika jadi bapa kena Agent Orange dia tak tahu. Hanya sperma dia yang akan rosak. Dan sperma ini akan menghasilkan anak-anak yang cacat. Dan jumlah anak-anak yang cacat yang mana sekarang bertarung di mahkamah untuk menuntut pada Amerika memberi ganti rugi, tak pernah menang. Jadi tuan-tuan, sampai saja Amerika melancarkan serangan di perang Vietnam tahun 75 dan perang ini dihentikan kerana gerakan politik rakyat Amerika sendiri yang mendesak mana-mana pemimpin Amerika yang tak mau menghentikan perang mustahil akan dapat meneruskan penggal pilihan